Bulan puasa itu ada satu video viral di mana seekor koko dia sedang bertelur dekat belakang rumah seorang brother ni. Hai, saya Acap. Kalau korang tengok video tu, berkemungkinan spesies kura-kura yang korang tengok tu adalah kura-kura besar Giant Asian Pond Turtle Hyoscines grandis. Spesies ni boleh ditemui di Asia Tenggara, terutama di Vietnam, Myanmar, Thailand, Malaysia. Kalau di Malaysia, spesies ni boleh ditemui di Semenanjung Malaysia. Habitat kura-kura besar ni selalunya dia ada di tasik, kolam ataupun di kawasan air tawar dekat lautan yang mana air dia ni cetek. Kura-kura besar ni boleh dikatakan memang kenal lah dengan nama dia besar tu, sebab saiz karapis dia, saiz cengkerang dekat atas dia tu boleh mencapai sehingga 48 ke 50 cm panjang. Spesies ni dikategorikan sebagai sangat terancam, critically endangered oleh IUCN Red List. Malah dekat Malaysia ni pun memang susah nak jumpa spesies ni. Memang bukan takat susah nak jumpa, nak tengok dengan mata dekat habitat liar pun memang sangat-sangat sukar, sangat-sangat jarang, sebab spesies ni memang dah sangat-sangat terancam. Jadi kalau korang berkesempatan untuk bertemu dengan spesies ni waktu dia tengah, tambah-tambah waktu dia tengah bertelur, sebaiknya kita biarkanlah dia dengan urusan dia. Atau kalau kita nak memerhati, kita nak tonton dia bertelur sekalipun, kita kurangkan sikit lah bunyi-bunyi yang tak diingini, supaya takut nanti mengganggu dia waktu dia bertelur. Dan tindakan yang paling baik sekali adalah kita maklumkan pada pihak berwajib berkenaan dengan sarang dan juga lokasi telur tu, kalau lokasi telur tu berada berdekatan dengan kediaman ataupun tempat aktiviti manusia.